Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, so ini saya nak share sikit tentang project management ataupun pengurusan projek untuk usahawan SME lah. Okay, based on saya punya experience dalam menjalankan kerja-kerja consulting lah, ya. Alright. Saya kebiasaannya kalau saya buat kerja-kerja consulting ni, jangka masa saya buat tu dalam 15 bulan lah. Disebabkan saya buat very detail dan deliberate. Deliberate ataupun deep understanding lah. And then daripada situ akan melibatkan perubahan-perubahan sebab background saya adalah business innovation. Jadi bila saya masuk ke dalam SME, dalam organisasi SME, saya punya fokus ialah akan membuat satu perubahan. Okay? Perubahan daripada keadaan lama yang biasanya tidak tersusun, tidak berstruktur, tidak teratur, kepada satu keadaan di mana keadaan tu lebih tersusun, teratur dan sistematik. So dengan ini akan menjamin kelancaran operasi dalaman bisnes. So dalam proses tu tentulah melibatkan apa yang dipanggilkan sebagai projek. Okay. So kebiasaannya sebelum saya memulakan tu saya akan tanyalah. Saya akan tanya kepada founder dan juga kepada staff ataupun tim lah dalam organisasi tu. Saya akan tanya apa beza antara projek dengan proses. So jawapan tu macam-macam lah, ya. Dan kebanyakannya tak tahu beza antara proses dengan projek. Tak nampak dia punya beza dia. So sebab tu ini saya sharing sikit lah. Okay? So apa beza proses dengan projek? So proses ialah pekerjaan atau aktiviti yang memang dilakukan di dalam organisasi setiap period, setiap hari, setiap minggu dan sebagainya. Yang kerja tu memang kerja rutin dan berulang-ulang dan memang akan dibuat. Memang kena buat lah kerja tu ataupun task tu. So projek pula dia adalah satu aktiviti untuk orang kata melahirkan sesuatu yang baru. Projek ni kalau nak mudah faham, dia ni ada jangka masa. Dia ada jangka masa. Projek mula, projek berakhir. Kalau proses dia tak ada jangka masa. Dia berulang je buat benda tu. So dalam projek ni dia ada jangka masa dia. Jadi apabila semasa proses consulting tu, apabila perubahan setelah saya buat diagnosis ke, saya buat analisa dari segi feedback dan sebagainya, kita akan ada satu agenda. Okey, contoh kita nak buat nak tentukan SOP baru. Okey. So daripada situ ada dia punya fasa-fasa adalah. So itulah bermulanya projek. And then lagi contoh kalau katalah let's say usahawan atau founder nak buka cawangan baru ke, nak buat implement sistem baru, sistem stok,
upgrade packaging ke. So semua tu memerlukan satu jangka masa. Memerlukan satu jangka masa. Nama dia project management, nama dia pengurusan projek. So dia berbeza dengan pengurusan sumber manusia. Tak sama. Ya. So dalam projek tu ada isu-isu yang berkaitan manusia lah. Tapi dia jauh beza. Kalau HR human resource tu, pengurusan kemanusiaan tu, dia lebih kepada mengurus manusia dari segi macam polisi dan sebagainya lah. Tapi kalau projek ni, mengurus projek untuk siapkan satu-satu agenda atau objektif. Okay. So, maknanya, sebab kalau based on apa yang saya nampak dalam organisasi founder ni, founder lebih cenderung memberikan arahan. Okay, memberikan arahan kepada staff lah. Okay, untuk melaksanakan tugas-tugas. Founder ni dia beri sahaja arahan, tapi dia tak ada orang kata susunan tu. Setengah-setengah founder dia ada dilengkapi dengan ilmu-ilmu profesional macam ni, dia okey. Yang saya jumpa ni kebanyakannya dia terus bagi arahan macam tu. Jadi kalau tak ada skill dalam project management, staff susah nak implement. Jadi bila staff susah nak implement tu, founder tak dapat lah apa yang dia nak. Okay. Alright. Satu lagi cara ialah macam mana nak analogi yang saya boleh bagi untuk fahamkan projek dengan proses ni. Kita bernafas. Okay? Kita bernafas. Pernafasan ni macam mana? Dia berterusan kan? Kita bernafas, dia berterusan. So dia berterusan. Benda sehinggalah kita habis nyawa lah. Okay? So habislah proses tu. Tapi kalau projek ni, dia seolah-olah macam kita nak buat sistem pernafasan yang baru. Kita buat sistem pernafasan yang baru. Dia ada, okay, mula-mula kita buat ni, dan kita buat ni, dan kita buat ni, sampai dia habis. Okay, bila dah habis dia punya kitaran projek tu habis lah. So pergilah kepada next projek pula. Okay. Satu lagi projek ni, dalam projek ni dia ada objektif dia. Apa objektif yang nak dicapai dalam projek ni? Ataupun kita panggil deliverable. Deliverable ni, saya mula-mula saya tak tahulah apa dia punya maksud dia kan. Tapi saya bertanya jugalah. Saya bertanya juga kepada orang yang biasa menterjemah buku ni. So dia terjemahkan sebagai boleh serah. Deliverable ialah boleh serah. So apa dia? Ni terms ni founder kena biasakan supaya dia tahu apa dia nak minta. Okay? So boleh serah ni sesuatu yang dihasilkan dalam sesuatu projek. Contoh, katalah ada satu projek nak membina satu padang bola sepak. Itu projek, dia punya matlamat projek. Okay? Dia punya projek besar. Dan dia ada objektif dia. Objektif dia kena lengkap, kena ada padang ukuran yang tertentu, ada dia punya facilities, kemudahan-kemudahan apa yang ditetapkan. Yang ni ikut skop yang ditetapkan lah dalam satu-satu projek. Jadi daripada situ seorang pengurus projek ni akan tetapkan
objektif matlamat projek dan juga dipanggil deliverable. Okay. Ataupun boleh serah tadilah. Maknanya dia akan didocumented, akan didokumentkan, right, ditulis dalam catatan. Di hujung projek tu, okey, apa dia punya deliverable? Apa yang boleh serah? Satu padang bola yang ada rumput sintetik ataupun rumput betul terpulang kepada owner projek. Lagi apa lagi dia punya deliverable? Kena ada kursi penonton. Lagi kena ada lampu untuk orang main malam. Okay. Lagi kena ada tiang gol. Tiang gol kena ada complete dengan dia punya jaring-jaring dia. So, semua ni perlu dicatat. Kalau kita sebut tiang gol, so di akhir projek nanti hanya akan dapat tiang gol saja. Tak dapat dia punya jaring-jaring gol. Faham? And then lepas tu, macam saya sebut tadi, ada dia punya timeline dia yang mula dan akhir, dan juga di dalam projek tu fikirkan terus risiko projek. Ini yang dipanggil pengurusan risiko ni. So pengurusan risiko kena buat lah. So risiko tu pula apa beza risiko dengan masalah? So masalah adalah yang sedang dihadapi, okay, isu ataupun masalah yang sedang dihadapi. Risiko ialah masalah yang dijangka bakal berlaku. Jadi benda tu semua ada dalam projek dan semua didokumentkan, right? Dan apa yang nak difokuskan, which is scope lah. Itu kita panggil scope. And then macam mana kita nak, siapa dia punya, kita panggil pemegang taruh dia. Benda tu kena fikir. Okay, pemegang taruh ataupun kita panggil stakeholders. Siapa pemegang taruh dalam organisasi, siapa dia pemegang taruh di luar organisasi. Okay, so benda tu perlu di-highlightkan, perlu ditulis dan didokumentkan. Itulah dikatakan projek. Okay. Alright. So, persoalan dia lah, kenapa usahawan SME ataupun founder SME ni perlu berfikir dalam bentuk projek yang sistematik, yang berstruktur, right? So, saya pernah, masa saya bekerja dulu lah, saya pernah melaksanakan satu projek lah, satu projek tugasan. Masa tu saya nak dapatkan certification lah, professional certificate. Saya pada mulanya, sebelum saya faham ilmu pengurusan projek ni, saya redah saja. Okay. Saya buat macam, yelah, macam kita punya founder lah kan, buat sebenarnya kita redah lah dulu kan. Yang penting nampak dia punya kepentingan tu, kita redah lah. Okay. Kemudian sampai ke satu tahap tu, dia punya pelaksanaan dia tu tersekat. Saya sampai ke satu tahap, masa tu saya kata kenapa orang tak buat? Padahal benda yang saya buat ni untuk organisasi. Rupa-rupanya perlu pada teknik yang betul. Okay, perlu pada teknik yang betul. Okay. Apabila saya faham cara melaksanakan projek demi mencapai satu objektif yang saya nak, barulah benda tu berjalan, bergerak dengan cara yang betul. Jadi kepada SME, penting projek management ni supaya
bila kita buat satu-satu projek tu, dia ada dia punya sistem, dia ada struktur, sistematik. Dia bukan main sembrono buat. Okay. Dan dia bukan, dunia SME ni dia bukan jenis randuk macam tu. Mula-mula yes. Tapi bila sampai ke satu tahap nak growth level, dia tak boleh nak main randuk je. Tak boleh main gamble, tak boleh. Mesti ada, kena ada dia punya struktur. Okay, mesti ada dia punya struktur dia. Kemudian lepas tu apa lagi, kenapa lagi yang perlu SME ni pada project management ialah semua staff kena tahu projek ini sedang berjalan. Semua staff kena tahu bahawa projek ini sedang berjalan.